sebelah ni dengan sebelah Rani, aku nampak macam korang ni ada chemistry kat luar. So, kau tak layak dah lain kan? Chemistry siapa? Disuruh keluar pula. Chemistry siapa? Dani dengan Kau jadi aku nanti aku memerlukan aku. Kau memerlukan aku. Senior kau aku. Drama. Takkanlah aku nak keluar. Kau memerlukan. Jam berapa post konten? Oh, time masih Jam berasa. 3. Kalau kau tak Sebab Rina rasa pukul 3 adalah waktu Ong Rina. betul lah. Jangan pula sini. Kenyang weh makan nauna. Nanti kau tengok konten dia. Aiman cepat cerita apa nak buat. Tengok Tadi juga. aku Verina dah start naik tau. Aku Verina dah start naik buat. tapi mesti bawa Ni tengah live kan? Waktu Ong Rina. Betul lah. Jangan pula sini. Kenyang weh makan nauna. Nanti kau tengok konten dia. Aiman cepat cerita apa nak buat. Ini dah full mode yang Kita level berbeza tolong sikit. Apa? Melong sikit. Meluk. Meluk apa? Meluk tak ada followers. Verina daripada macam ni. Meluk. Elok sikit Meluk. Tak adalah, gurau je. Meluk okey. Syami yang tak okey. Syami yang problem. Kau ada problem lah Syami? Aku problem. Apa dia? Aku problem. Aku problem. Aku yang rusakkan shit. Aku yang rusakkan aku problem. Siapa je yang berjaya weh? Aku. Awak yang Syarina. Paling berjaya. lambat lagi. Tersangkut di Kalau kau tak jumpa tersangkut di Sophie, skala 3. kalau kau tak jumpa Aku tak Sophie, jadi dengan kau sebab YT aku problem benda tu tau. macam mana? Kalau tak adanya kes tak adanya kes. Itu alasan kau sebenarnya kau malas tak waktu ada tu. perempuan pasal senayan ke? Tak tahu kalau kau apa bunga api kat depan office ke? Memang tak ada. Kalau aku dengan kau habis aku merundung. Kau jangan risau. Aku ni ada arti yang aku simpan yang boleh naikkan apa dia. Okey. Ni Sophie. graf aku macam ni. Buk jatuh. Betul lah. Betul lah kata jangan tu lagi. Oh, sebab aku lah. Bukan. Sebab Sebab kau kita. Sebab manusia dengan aku terus kau jatuh. Sebab kita. Kau pemalas kau tak? Asal kau salahkan aku pula? Aku Bagi, masuk bagi. kelas. Asal pula? Nak ikut diri sendiri. Yang lagi banyak jual. Okey. Kita tak boleh. Banyak-banyak job bayar tu. Bayar cik. Pejok luar tu Okey, boleh. Boleh Okey, tahu payment kita tak tahu. Konsep dengan payment Soto Madura kita on. Kita on sumpah. Terlalu tu. Besar sangat. Bajet. Bajet pula banyak pula. Ni. Tolong kena bully dengan ni. Kena bully dengan Syafi. Problem. Patutlah korang tu korang sesuai lah. Tak. Semalam kita ada borak apa-apa dalam grup WhatsApp Trio Mawar kita. Tak ada aku pun. Tak ada dah? Tak ada aku. Tak ada apa juga. Limbat lah. Aku dalam trio maut. Ha? Limbat lah aku dalam trio maut. Boleh. Macam mana nak masuk kronik korang? Macam mana nak masuk? Nak masuk dalam trio kita orang jangan buat konten. Kena malas lah. Malas. Kena malas. Faham? Kita berjaya sama-sama, kita gagal sama-sama. Ya. Trio Mawar. And tak Sekarang siapa je trio maut? Aisyah. Aisyah. Dah start malas. Aisyah dah malu. Bobo bang. Ya. Konten Heli. Nak pakai braces ke before? Tak. Siapa nak tengok perut Sophie? Oh. Cepat. 10k view dia nak tunjuk 10k je seberat itu je ya. Serendah itu je dia view. nak tunjuk lemak Sophie. Keboroyan Sophie. Pasal kita makan sikit je weh. Korang tahu tak apa masalah kita? Wih, laju je naik. Okey, 10k korang boleh tengok lemak Sophie. Naik laju weh. Cepat 10k je dia nak minta. 10k view Rina. Weh, aku cakap gini. 10k view tunjuk lemak Sophie. Lepas tu nak dekat 5k dah. Lagi. Tak payah bayar. Tak payah. Sophie. Nak tengok ketiak. Okey, 10k dapat tengok ketiak Syami. Rina dulu. Okey, Rina tak payah 10k pun Syami tunjuk. Cepat. Cepatlah tu. Baby, take my hand. Baby, take my hand. Now I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man.
And I love Man. you 3,000. Man, orang kata nak tengok perut Aiman. Tak. Aiman! Mesti tak berang. Sofi punya? Sofi. No. Syabi punya warna apa weh? Apa benda? Apa benda? Apa benda warna apa? Jangan jawab. Apa benda? Soalan dia? Jangan jawab. Warna apa tadi kita tanya? Hah? Warna apa? ketiak. Warna ketiak. Nak gambar? Ada gambar? Tunjuk je. Boleh tunjuk. 10k kita dah tunjuk ketiak Syami real. Real real, not Dan fakir. okey, Real bukan fakir. Ini memang barang rare punya. Ya, lain pada lain. Dalam live Rina je dapat. Yeay, Rina tunggang Syami. Yeay, Rina tunggang ketiak Syami. Yeay. Jadi weh, tunggang ketiak Syami laju naik view. Mesti korang Kau ternanti-nanti promote kan? Betul ke ketiak Syami hitam? Betul ke? Sekejap lagi Sofi nak tunjuk. Weh, Syami, diorang cakap diorang nak skill record awal-awal weh. Janganlah, jangan screen record. Korang jangan hebohkan. Habis kat sini je. Sini habis Tunjuk sini sini, je. habis sini. Korang ni tak boleh simpan rahsia lah. Cepat weh, barang rare weh. Ketiak Syami kot korang tak nak ah. Korang tak nak ketiak Syami yang orang dah bega-bega gitu. Dia orang gembar-gemborkan. Gembar-gemborkan. Syami okey tak? Macam mana? Syami? Boleh tak? Boleh, tapi ada pasal lah. Cepat korang. Jangan simpan 3 tahun kot. Kan? Takkan nak review kat Latin lah. Tak apalah Sofi yang reveal. Tak apa kan? Sofi dah simpan lama dah selama berkenalan dengan Syami. Entah simpan kat dalam galeri buat apa weh? Kan? Tak best lah tak boleh nak show off. Lepas 10k kita tunjuk gambar ketiak Syami. Kita orang reveal. 15k boleh dapat ni. Bagi 10k lah. Ni pun macam lambat je. Korang nak yang gambar ke nak yang ori? Korang pilih. Kat sini korang nak siapa? Kat sini ada Sofi, ada Syami je. Diorang dating, lepas tu Rina masuk. Rina ganggu. Sorry Sofi, ganggu tak apa ke? Apa ya? Cepatlah 10k. Apa yang ori? 10k tunjuk streak. Apa ya? Tak ada streak dah. Dah habis dah. Apa yang ori weh? Ketiak. Ketiak ke ori? Ketiak ori ke? Okay, 10k kita tunjuk jumlah streak Syami dengan Sofi. Ada? Kau main tak? Mana? Tak main? Kenapa kau tak main? Baru. Oi, aku jemput murah je. Tahu, Hari dah tengok dah. Aku dah tengok dah. Cik, saya lah, aku lah dalam live baby. Engkau lah. Dah FIP dah weh, satu Malaysia dah tahu. Ada. Rina dah ambil dah hadiah bunga. Tak apa, diorang tak boleh naik kalau Rina. Sebelum pukul 3 dah, kalau tak cukup 10k tak payah. Oh, okay. Sebelum pukul 3. Ada limit masa sebelum pukul 3. Mbak Rina nak apa video lagi ni? Syami variety test. Aduh. Saya dah tengok dah. Tengok apa? Awak dah tengok. Buat yang bau belacan. Padahal aku pakai sudu dah. Kenapa? Kau pakai tangan tadi? Hamis. Nyawa. Kita ada Harry lah. Kita ada Rizal kat sana. Korang nak siapa? Syafi tak ada konten ke? Kita tanya mentor dia. Syami, bila Syafi nak ada konten? Bila salah seorang pergi. Siapa yang nak pergi? Sofi nak pergi. Masuk balik. Okay. Bye. Mana Shell? Ada kat luar. Mana Shell? Share. Share dengan Iqmal. Saya nak Sami. Saya fan Sami. Benda kau ni gila. Kau perasan jadi chat. Saya tengah live dengan Iqmal. Bila Iqmal mana weh? lu sudah tiada, Boleh podcast tak? simpan semua. Hari ni shoot apa AI? Pertandingan menyanyi. Dah macam biasa kita orang Paling perform. Ya. Jadi kau tengok lah. Sofi dengan Rina paling perform.
Kita orang yang dia lawan lelaki perempuan tau. Kita orang yang bawa nama perempuan tu menang tadi. Yes. Memang Sebab kita menang. hujung-hujung kita menang. You menang tipis ya. Kita orang pula memang Lawan pula. Kau lawan siapa? Aku lawan tadi lawan Sherina. Aku lawan Najla lah tadi. Kau lawan Najla? Ha. Kau lawan lelaki. Tak. Kau lawan tadi? Ah? Tadi kau lawan siapa? Lelaki. Lelaki. Kalau lelaki tadi aku lawan Kanda. Kau Lokman lah. Lokman. Oh, Sofi lawan Lokman. Lokman pula ada slang-slang Kelantan. Memang Kanda. Mami becek bodoh muka aku. Kau ni bodoh. Macam mana Bollywood slang Kelantan? Oh, ni cu. Macam mana? Kalau Kelantan? Macam mana nak menang? Lawan pula Sofi. Tengok muka lah macam Hindustan. Muka macam Priyanka ni. Entahnya. Muka macam Kajol. Allah. Rina mana nak tunjuk ketiak Syami? Mana tak 10k lagi? Ada 3 minit je lagi. Dia 3 minit sampai sudah. Oh, dah 9k? Lemak. Alamak Syami. Alamak, okay, dah 9k dah. Syami. Alamak, korang take serius ke? Syami. Syami ready Syami? Syami. Dah 9k lah? Syami. Ya. Dia 9k Syami. Korang ada 2 minit lagi untuk dapatkan 10k. Awak bagi ke? Dan Awak bagi saya tunjuk ke, Syami? We gonna show you. Dia ada 2. Ketiak atau street tadi street. Alamak. Street. Weh, relax. Korang. Syami. Okay, ketiak Sofi lah. Ketiak Sofi. Jadi sorry Rina tak akan kencing korang. Laju je. Korang dah gila ke? Syami, 10k. Syami dah 10k. Apa yang korang tergiur sangat weh? Cakap ketiak aku mengenai biasa ketiak aku ditagih orang ramai. You weh. Demand tinggi weh. Demand tinggi rupanya. Aku jual ketiak kat Bufan semua jadi. Masa dah 10.4k. Korang gila-gila lah. Berani cabar. Okay. Sebelum kita tunjuk, dia nak tunjuk santai dulu. Okay, ni gambar pertama yang korang tengok Cuba korang judge. Nah, ni dia. Pukul 3 kita Rina post video ni. Okay, ni gambar yang pertama. Kalau nak tengok gambar ketek tu, sekejap lagi. Korang dah ready ke nak tengok konten yang ni? Kalau ready, komen ready. Bila nak post? Bila nak post ni? Lagi 1 minit lagi Rina post. Nael lah tu. Mana ada? Korang ready tak? Korang excited tak dengan konten ni? Konten ni di mana budak-budak AI semuanya demam viral, demam nyala. Kanda. Nak shoot ini. Macam mana? Tunggu ada buat ni. 3 dah ni Kanda. Okay, korang ready tak? Rina dah nak. Sekejap lagi korang terus. Jadi ngalah. Wow, banyaknya. Macam mana kita? Okay, korang Bukan Sofi bukan 78. Duduk Ya. Yelah udah aku Ni. naik. Aku naik dia. Kanda belanja Sofi. Ada konten je kita buat. Yelah Kanda belanja aku. Ada lah. Drama Benda soda. mahal ke tak? Drama soda. Kanda belanja mahal atau tak? Tunggu je nanti. Mahal ke tak? Kalau mampu Okay, I know you. Yang sampaikan dah buat konten bela caw. Hei, tak baik. Jaga kopi konten orang boleh tak? Dah tengok masuk sekarang. Masuk kejap lagi. Boleh. Korang kalau nak tengok konten Rina, korang kena pergi serbu YT Rina tau. Sebab konten ni memang konten rare, memang konten limited. Yang tak ada siapa lagi pernah buat konten macam ni. Ini memang kerja gila. Kita main kotor sikit. Main baik tak jalan, kita main kotor. Dia parah ni, parah. Dia memang kotor. Cakap suruh dia orang masuk konten aku, suruh tengok. Yelah tengoklah. Verina tengok Verina. Sebab Verina dah makin naik. Kau tak pelik macam mana dia boleh naik. Kalau kau nak tahu punca macam mana dia naik, ada dalam konten dia. Ya, betul. Oh, okay. Tiba-tiba hype kan? InsyaAllah.
Kalau kau main promosi. Korang boleh serbu Gerak konten. Rina. Bye-bye. Bye. Kita nak keluar dengan Kandi. Kanda sampah. Bye. Kanda sampah, kanda makan buang mata-mata. Kenapa kanda dengan rasa? Janganlah. Rina bagi dia bagi. Rina siapa? Siapa weh? Weh siapa weh? Tu mana sampah dia? Nak juga. Weh tak baik dia buat sampah. Biar aku letak sini aja, aku tak gambar cakap. Sampah tadi mana? Kau tak buang. Sampah apa lagi ni? Satukan frame kita ni. Yalah. Happy. Jomlah. Okay. Bye Sophie. Boleh Rina. Kita balik Rina. Okay. Mana ketiak bongok lah korang ni. Yelah, nanti korang kata Rina tak tunaikan janji pula. Kejap. Syamil je Syamil. Syamil cepat. Benda. Apa benda ni? Dia nak kata ya. Korang nak ketiak. Alah, sama tone dengan ni je. Sama tone. Tak, Okay dah. sama-sama Rina dah tunaikan. Baik korang boleh serbu konten Rina sekarang tau. Macam mana kita orang jadikan Verina ni on top. Kalau kau nak tahu, korang serbu konten ni. Okay, bye-bye. Boleh pergi YT Rina, pergi serbu sekarang.